kali bokeh bokeh di dalam dulu di barangkor buat kali kita
customized vehicle kita nak provide with bikers. All of us we have to play a part. We have to be responsible. Umday kan kulit, umday kan radio, umday kan quote, umday kan dia itu. Namun tanani amthai la man le ke kamrata. Bakumo yo so bukan nonton video iba lamin. But dekni dia itu tamwe dia itu ngi. Dia amthai kan kau tin nongniah yang it's humanly impossible. Man perfect dia berokai. Ray hani dan but kinongnya kali badan apa district bedan kan ni. Kita keluar semua kita sekolah kumamet kita sekolah di future ini di lawai itu ini ke mungkin sohab berlaku ni kan keluar seberapa berlong di bataka berbanyak kali lepas ini bawa tangan ini berkan lagi juga kembali lihat semua dengan sekolah menaik di statistics di badan ini nak ada study itu World Bank ini India accounts for 11% of global death road accidents. Kita kalau ke statistics ke penmar, pentrium, ke pensungtuh, apa banyak kali ni hablong berada. Nah, one day aku akan dia soh dia tu. Dia kan dia profit, but nget, nak pentungi kita di dalam dia, di belakang kita. Apa tu? Itu nak kata dia accident kali. Dia ki kalau kayak ke bah sofian bos jingu. Dia sekarang nak buat apa ini kalau bah kumpul statistik tu dia tiba-tiba apa dia? Kumba south 4.5 lakh road crashes per annum. Si hakasisnya south 0.1 lakh accident dia baca. Nanti kalau the Kenya kata kalau sun likely be accident mana kata 53 road crashes every hour. Nanta kapri itu kini bau way beliau dua orang cium mana sahaja hari ini. Buat hari ini supposed to berada tulisan beliau belum kalai lak di beliau hijab. Buat sun pau lak di beliau di mensal. Negara untuk di accident. Ministry of Road Transport and Highways kumbahnya 0.2%. Jadi beliau yang dari accident kita age group of 18 to 45 katra ada soksan kita mundur. Kami ini pun kita age group of 18 to 45. Jadi diberikan pun kesenam makin kesenam makin contribute ya kerana memang kesalahan society. Jadi bagi hak perhat, bagi hak perlu apa di jimbun perhat ini, bagi non kita juga adakah buat beriman ini kita example di profit ya ibadah di parlok di jalan. Kita ni kian naik di profit, bangai budaya profit ibadah bertahu ni mentak step. Kita syukur, thank you.